Saintis telah berjaya mengembalikan serigala prasejarah. Hai, saya Acap. Baru-baru ni terdapat sekumpulan pengkaji daripada satu syarikat bernama Colossal Bioscience telah berjaya mendapatkan 2 anak serigala direwolf. Direwolf, nama saintifik dia Canis dirus atau Enosion dirus, merupakan spesies kanine yang hidup pada lewat zaman Pleistocene. Kalau korang cuba cari spesies ni dekat dalam mana-mana zoo dekat atas dunia ni, good luck lah, sebab spesies ni dah pupus 10,000 tahun dahulu. Dan kalau korang ingat, Colossal Bioscience ni dia adalah company yang sama yang baru-baru ni pernah viral sebab dia menghasilkan tikus yang ada ciri-ciri bulu woolly-mammoth. Apa yang diorang buat? Diorang collect sampel DNA daripada gigi direwolf yang berusia 13,000 tahun dan tengkorak yang berusia 72,000 tahun, dan DNA ni dia disunting dengan DNA dan sel darah serigala grey wolf. Hasil daripada tu, dia dapat 2 ekor klon anak serigala yang menyerupai ciri direwolf, iaitu dia berbulu warna putih, dia bersaiz lebih besar dan dia berbulu lebih lebat berbanding anak serigala biasa. Jadi persoalan yang berbangkit di sini adalah, pertama, adakah anak-anak tersebut boleh dikira sebagai direwolf? Dan kedua, sekiranya kita berjaya menghasilkan direwolf di dalam makmal, adakah kita boleh kira direwolf ni dah terselamat daripada keburusan? Untuk soalan pertama tu, nak kata dia menyerupai direwolf, Mungkin boleh terima. Kalau nak cakap dia betul-betul direwolf, tak lah kot. Sebab lebih sesuai kalau kita katakan dia genetic modified grey wolf ataupun super grey wolf, yang itu lebih sesuai. Kalaupun direwolf ni berjaya dihasilkan dekat dalam makmal sekalipun, nak kata dia kembali daripada kepupusan 100% tu, banyak perkara yang kita boleh bahaskan lah. Antaranya adalah mengenai dengan ecological function, fungsi ekologi. Direwolf ni, ekologi dia 10,000 tahun dahulu, dia hidup sezaman dengan megafauna seperti saber-tooth tiger, giant sloth, terror bird. Jadi macam mana kita nak pastikan yang direwolf ni kita nak letak dekat dalam ekosistem yang kita ada sedia ada sekarang ni, dan macam mana kita nak pastikan dia dekat dalam ekosistem tu dia tak diancam dan dia tak mengancam ekosistem terbabit. Jadi bila kita cakap dia kembali daripada kepupusan tu, dia sound agak skeptical sikit lah.